Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang rajin ibadah tetapi ikut musim. Ramadan rajin, malam Lailatul Qadar semangat. Masuk bulan biasa, semangat entah ke mana. Hakikatnya, ibadah bukan pilihan tetapi ibadah adalah keperluan. Macam telefon, kita perlu cas kan? Kalau tak cas, mesti mati. Begitu juga dengan hati kita. Kalau tidak dicas dengan solat, zikir, doa, hati kita pun jadi gelap. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 bahawa solat itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita solat tetapi masih ringan tangan untuk buat maksiat, mungkin ada perkara yang kita perlu baiki dalam solat kita. Ibadah bukan untuk Allah jadi hebat. Allah memang maha hebat. Ibadah ini untuk kita yang jadi kuat. Kadang-kadang kita kata, tunggu saya ikhlas dululah. Ikhlas bukan datang daripada tunggu. Ikhlas datang daripada buat. Jangan tunggu rajin baru nak solat. Solat dulu, rajin akan ikut. Jangan tunggu lapang baru nak mengaji. Mengaji dulu. Masa kita pasti akan terasa sangat lapang. Hidup ini penuh dengan ujian. Kalau hati kita tak kuat, kita mungkin akan rebah. Dan kekuatan hati datang daripada ibadah yang konsisten. Bukan banyak sekali-sekala, tetapi sedikit secara perlahan. Kerana akhirnya yang kita cari bukan pujian daripada manusia, tetapi yang kita cari adalah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan menuju redha itu namanya ibadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.